Surga buat pecinta-pecinta perfume. Hai guys, hari ni aku nak tunjukkan dekat korang tempat-tempat yang best untuk kita beli perfume di sekitar TRX punya mall. Let's go. So sekarang ni saya di booth Dolce & Gabbana dan juga esok mereka ada buat promotion and special price lah untuk hari ni. Korang berminat boleh saja contact Abang Halim. Okay. Korang dah masuk, korang straight je, korang nampak dekat Beauty Galleria ni, and then korang boleh tengok lah di sekitar sini ada Givenchy, ada Plan, and then memang banyak lagi lah. So for this yang mencari perfume niche, boleh pergi ke Essential. Okay, dekat Essential ni dia ada Amouage, lepas tu ada Penhaligon, Kilian pun ada, lepas tu ada Frederic Limal, macam-macam ada. Semua perfume niche korang boleh pergi ke Essential ni. Alright, for those yang mencari YSL, YEDP, YSL, Y ke, korang boleh pergi ke butik YSL ni, right? Okay, bukan tu je guys. Kalau kata korang nak cari perfume Tom Ford pun ada juga guys. Okay, tengok Tom Ford, korang tengah cari Tom Ford, macam-macam jenis Tom Ford ada dekat sini, korang boleh tengok sendiri. Okay, dekat daripada itu, kalau kata korang mencari Dior Sauvage ke, korang tengah mencari apa lagi, Dior Sauvage Elysia ke, ada juga dekat butik Dior ni. Okay, jangan segan silu, nak datang, nak masuk, korang masuk. InsyaAllah dia punya salesperson memang sangat-sangat membantu guys. Yang mencari perfume Le Labo pun ada juga dekat sini, korang boleh pergi dekat Le Labo, right? Lane sini memang mostly memang banyak gila kedai perfume. Surga buat pecinta-pecinta perfume guys. So sekarang ni aku sedang mencari kedai Diptyque, di mana aku nak try satu perfume ni, memang viral jugalah, boleh dikatakan perfume kegemaran Pinyang, iaitu Diptyque Orpheon. Aku dah try tadi dekat dalam kedai perfume Diptyque tadi, aku try Diptyque Orpheon dengan Diptyque Mint. So far memang it's quite good jugalah perfume pilihan daripada Pinyang ni. Aku lebih suka Diptyque Mint ni, memang best gila bau dia. Mint, Orange and also Bergamot, the best.